Masak apa, Kak? Jom kita masak nasi goreng kambing selambak macam ni. Jom. Mula-mula masukkan minyak, lepas tu kita masukkan kambing. Goreng sekejap. Pecahkan sebiji telur, lepas tu kita kacau-kacau. Lepas tu kita masukkan sayur campur. 1 sendok paste, masukkan 2 sendok nasi. Kacau-kacau. Masak sampai semua rasa bati. Nasi pun dah lembut. Boleh terus dihidang. Tu dia. Korang nak makan nasi goreng kambing selambak macam ni, boleh datang dekat Santai Corner, Bandar Baru Bangi, Seksyen 3. Okay? Yang dah tengok, jangan lupa follow, share dan jemput datang. Santai Corner, Bandar Baru Bangi, Seksyen 3.